Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menang. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah kita boleh menyambung pengajian yang telah kita mulakan dan bertijau dengan selesai, dan ini merupakan kuliah pertama secara resmi yang dapat saya nak tunaikan selepas bercuti semester agak panjang. Dan tentulah sebelum kita mula ni, banyak sahabat-sahabat nak tahu status saya, status kesihatan saya. Secara ringkas saya sebut, alhamdulillah setelah selesai mendapat rawatan di Stanford Hospital atas permintaan atas shot daripada IJN yang merujuk saya ke hospital Stanford. Secara jujur, secara ikhlas, doktor di sana pun mengakui, mengatakan bahawasanya tidak semua masalah jantung saya dapat diatasi. Sebahagian dapat diatasi dan sebahagian tidak dapat diatasi. Kerana kedudukan tempat yang bermasalah itu amat rumit. Rumit kerana peralatan di sini pun tidak boleh sampai ke tempat itu. Peralatan di Amerika pun tak sampai. Tidak ada alat yang boleh sampai ke tempat yang bermasalah. Satu. Yang keduanya, urat-urat jantung yang terlibat dengan masalah jantung saya terlalu kecil sangat. Tidak boleh disambung dengan gerak, dengan nak buat macam bypass biasa tidak boleh, kerana urat yang terlalu kecil, terlalu halus. Maka akhirnya dibiarkan begitu. Ubatnya mereka kata banyak berehat dan jangan mengajar. Saya pula juga tak mengajar, ni dia nak demam, tak boleh. Dah di darah daging dah tak boleh. Kalau macam mana pun saya sudah jauh lebih baik daripada sebelum pergi. Walaupun telah 3 kali saya jumpa IJN sejak balik daripada US ni, kerana adalah perbincangan yang kita sedang buat. Tapi insyaAllah saya yakin sangat dengan doa daripada kawan-kawan, doa umat Islam sekalian, insyaAllah keadaan saya boleh menjalankan tugas insyaAllah ta'ala sekadar yang boleh saya teruskan insyaAllah. Rawatan terus berjalan dan keadaan saya rasakan lebih baik dari dahulu. Seperti saya mulakan malam ini, besok pun ada kuliah di Masjid Negeri, lusa pun akan terbang ke Sabah. Itu hambatan-hambatan tugas yang kena buat dan saya boleh buat insyaAllah. Alhamdulillah. Malam ini kita teruskan pengajian kita dengan lebih dahulu kena ada ulang kaji pelajaran yang telah kita belajar dahulu. Ada 2 kuliah yang melibatkan tajuk baru, tajuk ilmu faraid. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa yang dibelajar dahulu, tapi bang takut saya pun lupa sebab 2 bulan lebih dah. Tapi sebagai untuk memudahkan kita nak sambung malam ni, kesimpulan yang telah kita belajar dalam kuliah dahulu, kita belajar bab ilmu faraid. Ilmu faraid. Mengapa nama faraid? Sebab ilmu ini ilmu nak mengetahui tentang pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebab itu ilmu faraid ini juga dikenal dengan nama ilmu mawaris. Ilmu mawaris, miras maknanya peninggalan.
kekayaan yang ditinggalkan oleh orang dahulu dipanggil miras ataupun mawaris. Macam Quran kata, "Lillahi mirasus samawat." Allah ada harta-harta yang berharga di langit dan di bumi. Ilmu ini ilmu khusus untuk mengetahui hak yang ada pada waris-waris si mati. Berapakah yang mereka boleh dapat? Sebab tu syarak mensyariatkan ilmu ini. Syarak tidak membiarkan manusia berebut ataupun mengambil harta yang ditinggalkan oleh si mati tanpa meletakkan, tanpa memberi angka-angka yang khusus, angka-angka yang rigid, yang pasti kepada semua yang berhak menerima dengan cukup jelas. Dan hukum itu wajib dipatuhi kerana dia hukum syarak. Ilmu ini digalakkan oleh Islam kepada umatnya mempelajari. Yang mengetahui digalakkan mengajarnya, dan yang mengetahui wajib mengamalkannya. Sahabat-sahabat Nabi amat giat, amat condong, amat suka mempelajari ilmu ini. Di antara mereka yang terkenal, yang amat mahir ilmu ini ialah Ali bin Abi Talib. Ali terkenal dengan kecerdasan akalnya, walaupun tidak pernah sekolah. Kata-kata Ali itu dikumpul dalam sebuah buku, nama dia Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah ini pada orang Iran Quran yang kedua. Nahjul Balaghah, semua kata-kata Ali dikumpulkan. Kata-kata yang hukum, yang tidak hukum, apa sajalah dikumpulkan. Maka Ali di samping itu terkenal sangat seorang yang amat mahir dalam ilmu al-faraid. Abdullah bin Abbas, orang yang banyak meriwayatkan hadis, yang boleh dikatakan bermulazamah, senantiasa berada bersama dengan Nabi. Juga Abdullah yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Tapi antara kesemua sahabat yang di atas sekali, yang mahir sungguh ilmu faraid, yang dapat kepujian dari Nabi SAW, ialah Zaid bin Sabit. Zaid lebih handal daripada kesemua sahabat. Sebab Nabi suruh ambil ilmu faraid daripada Zaid. Zaid tidak pernah merujuk kepada mana-mana ayat, mana-mana hadis dalam kepala dia. Ilmu faraid itu keluar. Tanyalah apapun, semua dia tahu. So, sumber ilmu ini ataupun tempat ambilan ilmu ini diambil daripada Al-Quran. Al-Quran itu dalam surah An-Nisa itu jelas, kita akan belajar nanti. Quran memberikan hanya fakta-fakta umum yang besar. Detail diambil daripada hadis-hadis Nabi. Cuba kita bayangkan seorang ummi, Nabi kita ummi. Ummi terjemahnya buta huruf lah. Tapi saya ulang selalu, jangan samakan ummi Nabi dengan umminya kita. Ummi Nabi itu bagi menunjukkan dia hanya tidak belajar, tidak boleh menulis, tak boleh membaca. Tapi yang nama ilmu, yang nama pengetahuan, tanyalah Nabi. Hatta kepada ilmu faraid ini pun, bagi orang yang tidak sekolah langsung, tak pernah menulis, dia bolehkah keluar angka-angka daripada 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 dengan tidak bercampur, tidak confuse, tersusun cantik dan elok. Sebab itu maka ummi Nabi, ummi tidak boleh menulis, tak boleh membaca, nak mengatakan bahawa kalau orang yang begitu itu boleh dia keluarkan Quran daripadanya,
keluar sifar-sifar tajwid, sifar-sifar faraid daripadanya. Mana mungkin jika bukan wahyu nak terbit daripada seorang yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tapi keluar sistem pembahagian pusaka. Sebab itu sumbernya daripada hadis dan daripada ijma' ulama dan banyak daripada ijtihad, daripada hukum-hukum cabang yang sahabat sendiri ataupun tabi'i atau ulama semasa ini mengijtihadkan perkara yang boleh kita selesaikan masalah faraid. Kewajipan orang hidup terhadap si mati. Bila seorang itu meninggal, apakah kewajipan warisnya? Ataupun dengan bahasa lain, kewajipan orang hidup terhadap orang yang mati. So, ada 5 kewajipan. Ini hanya sinopsis ya, kita baca dulu dah. Ada 5 kewajipan orang hidup terhadap orang yang telah mati. 1, selesaikan hutangnya jika ada. 2, gunakan harta yang ada, yang ditinggal itu untuk menguruskan jenazahnya. Nak beli kain, beli papan, korek kubur dan apa saja belanja lah, yang itu selesai, ambil daripada harta dia. 2. Yang ketiga, tanggungannya, zimmahnya, macam dia jamin hutang orang tapi lekat atas diri dia. Dia tak berhutang tapi dia jadi penjamin. Apa sahaja yang terlekat atas zimmahnya, atas tanggungjawab dia, maka selesai daripada harta dia. 4, selesaikan wasiatnya. Wasiat ini tengok apa yang dia sebut menjelang hari-hari kewafatan, hari-hari kematian dia. Ada yang disebut jelas, ini wasiatku. Ada yang dia tulis, itu wasiat. Tapi ada yang dia tidak tulis, tapi ada dia sebut beberapa ketika sebelum dia mati itu boleh diambil kira sebagai wasiat dia. Dan yang kelima, barulah dibahagikan harta peninggalannya itu kepada waris. So makna itu yang kelima tu. Tapi sekarang ni yang kelima ia nombor 1. Hutang ni nombor 10. Zimmah dia tidak. Seperti syarak meletakkan begitu, meletakkan itu mimbang di wasiyatin yusa biha audain. Nak bagi harta tu boleh, tapi selepas selesaikan ni 4 perkara atas. Saya boleh ingat, selesai hutang dia, selesai hutang zimmah dia, selesaikan wasiat dia, selesaikan apa yang disimpan, keperluan untuk belanja kematian dia, selesai ke semua tu. Yang akhir barulah boleh dibahagikan harta itu kepada waris-waris. Dan kita nak belajar tahu sebut waris, siapa dia waris, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, itu dalam. Inilah yang dahulu kita belajar selama 2 kuliah. Kalau kita masuk pada malam ini boleh nak tahu halaman 1078, rukun pusaka. So, kita berjaga ilmu faraid, ilmu pusaka. Tapi nak tahu pusaka itu, peninggalan itu, apa dia yang syarak nak perkenalkan kepada kita. Pusaka itu apa? Rukun. Rukun bagi maksud keperluan asas yang mesti ada padanya. Kalau satu kurang, maka dia tidak jadi pusaka. So, rukun pusaka ada 3 sahaja yang senang kita faham. Cukup 3 rukun, maka jadilah harta itu pusaka dan dapat dibahagikan. Jika tidak cukup 3 rukun ini, maka dia tidak jadi harta pusaka. Rukun yang pertama, orang yang mewariskan hartanya, iaitu si mati yang hartanya boleh diwarisi. Istilah syarak dipanggil al-muwaris. Al-muwaris, ada orang yang mati dan orang itu ada harta.
Kalau orang mati ada, tak ada harta, apa nak buat? Orang mati itu ada, sah dia mati, dan dia ada harta. Kita panggil muwaris, orang yang mewariskan, yang meninggalkan harta. Itu yang pertama. Yang kedua, waris, iaitu orang yang ada hubungan dengan si mati melalui hubungan yang akan disebutkan nanti. Ini dipanggil al-waris. Tak ada orang yang mati, ada harta, tapi tak ada seorang waris, sebatang kaya. Maka nak lagi apa ni? Baitul Mal akan bolot. Tapi ini dimaksudkan nak dibagi kepada siapa? Bagi kepada waris. Waris siapa dia? Waris yang ditinggalkan oleh si mati. Istilah asalnya dipanggil al-waris. Yang pertama tadi muwaris, orang yang meninggalkan harta. Kedua, al-waris, orang yang akan mempusakai harta. Dan yang ketiga, harta yang dipusakai, iaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati selepas kematian. Ialah kalau orang yang mati ada, waris pun ada, harta tak ada. Itu sebab itu maka tiga itu kena ada. Senang ingatlah, serukun ada tiga. Orang yang mati, orang yang akan mewariskan harta dia, ada harta nak dibahagikan. Itu tiga. Sebab pusaka. Itu bukan mudah begitu nak dipahamkan pusaka dan orang yang boleh terima. Kena ada sebab. Dan nak tahu sebab ini, nak tahu juga apa yang syarak perkenalkan kepada kita, sebab-sebab yang membolehkan orang itu menerima pusaka. Definisi sebab, takrif sebab. Sebab daripada segi bahasa Arab bermaksud sesuatu yang dapat mencapai sesuatu yang lain. Daripada segi istilah bermaksud sesuatu yang mewajibkan kewujudan sesuatu yang lain, atau sesuatu yang diwajibkan ketiadaannya sesuatu yang lain. Ni bahasa-bahasa kita lama macam ni yang mampu nak faham. Berbelit-belit. Tak payah, penting sekali. Sebab itu maknanya tanpa ada sebarang sebab, seorang itu tidak diterima pusaka. Sebab dia anak, anak itu sebab. Sebab dia cucu, itu sebab. Sebab dia suami atau dia isteri, sebab itulah kena pegang. Jika suami, suami yang sah. Kalau anak, anak yang sah taraf. Kalau wala, kalau keturunan, kalau hamba yang sah ada hubungan mereka itu, hubungan sebelumnya. Itu dipanggilkan sebab. Mengapa dia terima? Dia ada sebab yang menasabah dia terima. Sebab dia anak yang sah. Sebab itu asalnya dalam istilah Arab dikatakan ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Barang yang mesti dia kena ada sebab itu. Tanpa sebab itu dia tak dapat apa-apa. Sebabnya dia, maka dia anak ataupun dia isteri ataupun dia suami. Itu sebab. Pusaka al-miras. Apa makna dia? Sebut mudah, tapi syarak menetapkan. Yang dipanggilkan pusaka itu dari segi bahasa Arabnya itu, di Arab juga al-miras ataupun al-irsi. Itu bahasa Arab lah. Al-miras itu peninggalan. Al-irsi itu masalah daripada miras. Yang pentingnya dia harta peninggalan. Mempunyai maksud yang sama, iaitu kekal atau perpindahan sesuatu daripada seorang kepada seorang yang lain. Sebab menggunakan miras. Miras ini barang yang kekal. Kekal maknanya dia mesti lepas ini dia pindah kepada anak, anak kepada anak, anak kepada anak. Maka dia dipanggilkan bahawa mereka telah mewarisi harta ayah. Ayah ambil daripada atas, atas ambil daripada atas, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Seperti dia makan, yang dipanggilkan dengan pusaka, sesuatu yang kekal, yang dapat dimiliki, yang boleh diturun-temurunkan ke bawah. Al-irs juga digunakan dengan makna harta yang diwarisi atau warisan. Daripada segi bahasa Arab, dia bermaksud asal atau baki. Sebagaimana Allah berfirman,
wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kamu memakan harta pusaka secara rakus, sama ada halal atau haram. Al-Fatihah 19. Yang senang nak dipahamkan, istilah dipanggil pusaka itu ialah sesuatu yang harta kekal yang dimiliki oleh seorang mewaris yang dapat dikekalkan, dibahagikan kepada anak-anak dan keturunan-keturunan dia. Itu nama dia pusaka. Sebab itu dalam sebagaimana dalam sabda Nabi pernah bersabda, qifu ala masyairikum fa innakum ala irsin min irsi abikum Ibrahim. Kekallah kamu dengan kebiasaan kamu, kerana kamu mengikut pusaka bapa kamu Ibrahim, syariat dan agama. Cuma ini nak kaitkan dengan istilah pusaka tadi itu. Melayu kata pusaka, kita ambil daripada istilah Arabnya al-irsu. Irsu itu adalah peninggalan. Sebab kita rujuk kepada hadis Nabi, Nabi katakan, kekalkan kamu dengan agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan pusaka. Pusaka Nabi Ibrahim ialah millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimina min qabl. Agama kita ini diturun menurun daripada dulu, daripada zaman Nabi Ibrahim. Mana? Dari Adam alaihi salam. Itu yang syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Agama kita pun pusaka. Bukan benda baru, benda lama, cuma sesuai dengan zaman itu. Sekadar itu sahaja agama diturunkan. Sampai zaman kemudian, zaman yang besar, zaman yang lebih luas, Muhammad diutuskan kepada semua bangsa, untuk semua zaman, maka perlu kepada luas lebarnya lebih meluas. Tapi pokoknya millata abikum Ibrahim, pusaka dahulu, pusaka Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa banyak Quran merujuk Nabi Ibrahim? Kerana Ibrahim dikenali sebagai Abul Anbiya, bapa para Anbiya. Dari Ibrahim lah datangnya Ismail Nabi, Ishak Nabi, cucunya Yakub Nabi, anak Yakub cicit kepada Ibrahim Yusuf Nabi. So sampai kepada Muhammad berketurunan dengan Nabi Ismail. Sebab itu Ibrahim itu Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Sebab Quran merujukkan millata abikum Ibrahim. Sampai hadis Nabi pun Nabi merujukkan irs abikum Ibrahim. Irs, peninggalan, pusaka yang kekal abadi, nama dia agama. Sebab itu maka kita mempunyai pegangan yang kukuh, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, tapi bertali temali daripada awal, daripada Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Ibrahim, sampai ke bawah, sampai kepada kita. Maka qifu ala masyairukum, pegang, tegaklah kamu, kekallah kamu dengan kebiasaan kamu, kerana kamu mengikut pusaka bapa kamu Ibrahim alaihissalam. Itu nak balik kepada makna irs, itu maknanya pusaka, terima daripada dahulu. Itu mengikut agama asal dan saki baki peninggalan agama Ibrahim. Pusaka menurut istilah syarah ialah hak milik yang boleh dibahagikan kepada yang berkelayakan selepas kematian pemiliknya, sama ada kerana hubungan kekeluargaan atau seumpamanya seperti hubungan perkahwinan atau wala. Ini sebablah
yang membolehkan seorang itu memiliki pusaka kerana dia ada hubungan darah yang jelas nyata dengan yang si mati. Sama ada dia nama dia tadi, sama ada nama dia anak, sama ada nama dia cucu, nama dia suami, ada hubungan perkahwinan isteri ataupun suami, ataupun wala. Wala ini kita akan jumpa nombor 3 di bawah nanti di halaman 1080 itu wala dari nombor 3. Tapi saya nak skip wala ini kerana wala ini dia balik kepada tak apalah, hukum nak kena faham. Salah satu daripada sebab boleh terima pusaka selain daripada keturunan, selain daripada dia anak, cucu, cicit ataupun suami, seorang tuan yang ada hamba dulu, seorang Muslim yang ada hamba, lalu dia merdekakan hamba tu, macam Abu Bakar memerdekakan Bilal, Nabi memerdekakan Zaid, merdeka. Lepas tu hamba yang dia bebas itu, yang merdeka itu, jadi orang khur, orang bebas macam kita, dia ada harta banyak, dia mati, bekas tuan dia boleh menerima pusaka. Former boss, bekas tuan dia ataupun tuan yang membebaskan dia, jika dia ada harta, tuan tu boleh terima pusaka dia. Kalau tak ada orang lain dah, tuan ambil ke semua pusaka. Tapi tidak sebaliknya. Hamba yang dimerdekakan tadi itu, dia merdeka, dia orang bebas, tuan dia mati dengan harta banyak, dia boleh terima pusaka ke tidak? Tak boleh. Sebab dia tak ada hubungan apa, dia tak boleh. Tuan boleh terima, itu yang dipanggilkan dengan wala tadi. Itu peraturan. Okey, tak apa. Jadi ulang balik, pusaka ini ialah yang boleh dibahagikan kepada orang yang layak terima. Yang layak terima siapa dia? Yang ada hubungan kekeluargaan. Senang faham lah, hubungan keluarga ni hubungan darah daging lah, macam anak dia. Senang faham. Sama ada dengan keturunan atau kerana musaharah kerana dia berkahwin, maka bolehlah mereka terima. Sebab-sebab pusaka ada 4. Ini lagi senang kita faham. Sebab yang membolehkan orang itu menerima pusaka. Sebab ini yang syarak begitu teliti hal seperti ini. Sebab kalau orang yang tidak layak menerima pusaka, tapi melayakkan dirinya juga menerima pusaka, macam dia tak berkahwin tapi dia kata berkahwin, sebagai contohlah. Dia bukan anak sebenar, dia anak angkat, tapi dia mendakwa dia anak yang sebenar, lalu dia terima pusaka. Syarak jaga sangat ni. Kenapa? Kerana kalau harta itu terlepas ke tangan orang yang tidak berhak menerimanya, maka dia menerima harta yang haram. Bila harta yang haram, ma nabata min haramin pannaru awlabih, daging darah, daging yang tumbuh daripada makanan harta, memang dia dapat harta katakan 10 gulung tanah ataupun dapat duit katakan 100,000. Dengan duit itulah dia membesarkan diri dia, besar anak dia, besar isteri dia, besar anak-anak cucu dia, membesar daging, tambah daging tumbuh. Pannaru awlabih, nerakalah tempat kesudahannya. Sebab tu syarat tak mahu nak tu berlaku. Sebab tu kena hati-hati betul. Kalau sebab yang membolehkan dia terima pusaka, sebab yang memang sah pada syarak. Maksudnya ada 4. Satu, hubungan keturunan. Kita ulang poin yang sama, kena kita ingat. Dia bapa dia, datuk dia, keturunan dia, dia adalah anak yang sah dan bapa yang sah.
iaitu hubungan kekeluargaan. Ia diwarisi oleh ibu, bapa si mati dan orang yang ada hubungan dengan mereka berdua, seperti adik-beradik laki-laki dan perempuan si mati, atau anak-anak kepada adik-beradik laki-laki si ibu sebapa atau sebapa si mati. Pusaka juga diwarisi oleh anak-anak dan orang yang ada hubung dengan mereka, seperti anak-anak laki-laki dan perempuan si mati, atau cucu-cucu laki-laki daripada anak laki-laki dan perempuan si mati. Semua itu memang ada hubungan darah. Yang disebut tadi itu istilah kata abang adik, itu bagi si mati yang tidak ada anak laki-laki. Si mati tidak ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka hartanya akan pergi kepada abang adik si mati. Sebab itu dia katakan, mengapa orang tu boleh terima? Dia, bapa dia sama, satu keturunan, dia berhak. Satu yang saya sebut berawal. Kita tidak lengkap sebenarnya. Kita cakap pasal pusaka sahaja, cakap pasal terima harta sahaja, tak pernah fikir hal apa pula kewajipan dia kepada si mati dan keluarga si mati. Kata terima sahajakah, take sahajakah, dia punya bila. Sebab sistem Islam misalnya saya sebut, misalnya kalau berlaku dalam keluarga itu seorang daripada keluarga itu membunuh seorang. Bunuh itu bunuh yang tidak sengaja. Dan keluarga yang mati itu menuntut dia kepada si yang membunuh. Si membunuh ini pula tidak boleh membayar dia. Jika tak boleh bayar dia, kami nak kisas, nak bunuh balas. Maka pada ketika itu dia panggil dia adalah aqilah. Dia hendaklah dibayar oleh kaum keluarga terdekat dengan dia. Kumpul. Bapa dia yang kena bayar 100,000 sebagai contoh. Maka ambil daripada abang dia, daripada adik dia. Itu dia kena bagi. Sebab tu ada masa dia kena bagi untuk membela kawan ni supaya jangan kena kisah. Sebab tu dia kata ada masa dia tengok pusaka, tak apa. Ada masa pula kalau keadaan menghadapi demikian, dia kena bayar dia, maka akidah keluarga kena bayar dia. Satu. Yang keduanya, jika masa orang ini dalam keadaan susah, bapa kedana, bankrupt dan sebagainya, seperti kehidupan dia, siapa dah tanggung? Keluarga tanggung, abang dia tanggung, adik dia tanggung. Sebab tu dia kata bila bagi pusaka, dibagi pada masa dia boleh menerima. Tapi jangan lupa masa dia kena membagi, kena memberi. Itu maka dilihat balik, maka sebab terima pusaka kerana sebab keturunan. Yang kedua, pernikahan. Jelas pernikahan ini pentingnya sekali. Nikah itu sah. Kalau berlaku pernikahan sah, tapi belum sempat bersekedudukan, suami meninggal, belum tidur lagi, terkejut pasal kahwin, mati. Isteri yang belum ditiduri itu bolehkah tidak memakan pusaka daripada suami yang baru meninggal? Boleh. Sebab dia telah jadi isteri yang sah. Dia tak tidur itu sajalah. Itu saya nama dua, nama yang pertama ni itu. Sebab tu kena faham itu. Asalkan dia nama dia isteri, boleh terima pusaka. Kalau dia diceraikan, lepas dulu lama-lama dia bercerai, cerai dalam dua. Dia bercerai itu dia dalam iddah atau melepas iddah dah. Bercerai masih dalam iddah, suami meninggal, dia masih boleh terima pusaka. Masih boleh terima pusaka sebab dia masih lagi isteri dalam iddah. Bukti dia isteri, suami boleh rojak balik kepada dia dengan tidak nikah semula. Dengan sebut rojak tuki, saya rojakkan kamu semula.
sah dah jadi isteri balik. Sebab dipanggil wal mu'taddah fi hukmi az-zawjah, seorang perempuan yang dalam iddah kematian, iddah perceraian, bagi tidak habis iddah, hukum dia hukum seorang isteri macam tak diceraikan, dalam hal untuk boleh menerima pusaka. Islam bagi begitu, sebab dia kata, ni dia kata perkahwinan, iaitu hubungan perkahwinan yang sah. Syaratnya kena sah. Berkahwin Thailand, inilah yang sah. Dan yang sah kalau, tapi kalau ada, dah saya sebut ni kan, ini soal masyarakat, soal kita kena fikir panjang. Jangan ambil jalan mudah pergi ke Thailand. Di kedai-kedai warung biasa tu ada orang yang boleh tolong nikahkan, sama minum kopi je, dapat tangan tuan kahwin buat surat. Itu bukan juru nikah yang berdaftar, yang bertauliah. Dia buat bisnes saja. Resip itu boleh buat, boleh beli. Sebab itu tak sah. Mesti dia ada tempat imam ataupun naib qadhi yang sah, dilantik oleh Majlis Islam. Kalau Thailand, kalau Singapura pun mesti dapat tauliah daripada Jabatan Agama. Kalau Brunei pun sama. Kalau kita di luar, kita di Amerika, dia ada di kedutaan, di konsulat kita ada pegawai yang diberi hak kepada dia untuk kalau nak kahwin di sana, dia boleh menjalankan urusan perkahwinan sebab dia wakil agung. Tapi yang penting sekali, mestilah juru nikah itu juru nikah yang sah. Saya sebut di Malaysia ini, kalau macam Papa Indo dengan Mak Indo kita ini jumpa kedai sesama mereka itu, sama-sama mereka itu boleh ada yang pandai sikit, dia boleh jadi juru nikah, dia nikah gitu ya. Tidak bertauliah, tidak mendapat sebarang, cuma dipakai pokok dia itu kahwin, baca khutbah sikit kahwin. Itu tidak sah. Sebab itu dia Nabi sebut cukup jelas, ana waliyu man la waliya. Aku sendiri sebagai wali bagi orang yang tidak ada wali, mana pemerintah. Sebab itu penting ini. Sebab kita nak pergi kepada masalah pernikahan itu hubungan perkahwinan yang sah. Kena tahu bila dia tidak sah, maka walaupun dia isteri, nikah tidak sah, suami mati, dia tidak berhak menerima pusaka. Sebab itu nasihat juga kepada muslimat, kalau berlaku kahwinan yang cara tadi itu, cara pergi ke seberang, tak apa, hukum syarak yang sah, tapi hendaklah juru nikah itu juru nikah yang sah. Balik ke sini, sebab baiknya didaftarkan. Kalau ada kesalahan kerana tidak mendapat keizinan daripada pihak berwaris, itu pentadbiran. Tapi hukum syaraknya, kalau berlaku pernikahan sana sah, maka sahlah pada hukum syarak. Undang-undang tidak sah, undang-undang kita tidak mengakui, mereka kena daftar balik. Dipegang kepada puan, maknanya orang yang akan menerima pusaka ialah orang yang sabit berlaku perkahwinan, dia bagi musyawarah, tapi perkahwinan itu perkahwinan yang sah. Walaupun mereka tidak sempat bersetubuh, dia tak sempat. Dalam nikah ini malam kena pergi New York, bekerja di sana ke apa semua, nikah kadang kena pergi tempat mana berperang berlaku dan sebagainya. Banyaklah punca-punca ni. Sebab tu disebut dengan jelas, nikah selesai dah ya.
walaupun tidak berlaku persetubuhan mati, maka tetaplah dia boleh terima pusaka. Atau berkeluar, tak keluar lagi pun tak apa. Kedua-dua suami isteri hendaklah berhak mewarisi pusaka pasangan. Mereka juga berhak mewarisi pusaka ketika iddah talak raj'i tadi. Ketika berlaku cerai, iddah dan talak raj'i, talak satu ataupun talak dua, talak tiga dah tidak boleh rujuk dah. Dalam iddah yang boleh dirujuk, mati ketika itu, maka dia berhak menerima pusaka. Kalau dalam iddah talak bain, talak yang tidak boleh dibalik dah, maka tidak boleh mereka terima pusaka. Walau bagaimanapun suami atau isteri tidak boleh mewarisi pusaka pasangannya jika pernikahan mereka tidak sah. Fahamlah. Walaupun sempat bersetubuh atau berkeluar, sudah. Yang tadi sah kahwin tapi tidak bersetubuh. Yang ini sah bersetubuh tapi kahwin pula tidak sah. Nah, kalau berlaku demikian, maka tetap mereka tidak boleh terima pusaka atau perkahwinan. Contoh pernikahan yang tidak sah ialah pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali. Saya sebut tadi itu macam saya tahu ni ada orang Hindu dah rujuk kat saya, kahwin sama orang wali tak ada, boleh tak ada atas nama mereka jauh, tapi kerana orang itu bukan dapat tahu dia, tak boleh. Saya pernah terlibat tolong mengawinkan orang Hindu. Saya bawa pergi ke Thailand, saya bawa sini. Saya tahu ada masjid yang saya tolong buat itu, imam terdapat solat tauliah yang sah, bawa situ kahwin sah, balik tak boleh sebab dia Hindu. Kalau kita ada cara lain. Okey, itu kalau kahwin tanpa wali tak sah, atau tanpa saksi tidak baliklah kepada rukun nikah atau 5. Kalau korang satu rukun tidak sah lah. Rukun nikah 5 kita dah faham, dan ada suami, bakal isteri, lepas tu ada wali, lepas tu ada mahar, lepas tu ada saksi. Ada cukup semua ni, saksi ada, akad ada, wali ada, suami isteri ada, cukup 5 tu, maka sahlah perkahwinan. Kurang 1, maka dia tidak sah. Tidak sah. Kalau berlaku perkahwinan yang tidak sah itu, mati, berlaku kematian, maka mereka tidak boleh menerima pusaka tanpa saksi. Termasuklah nikah mut'ah. Dalam mazhab Syafi'i kita, dalam Syafi'i nikah mut'ah, nikah yang tidak sah. Apa dia nikah mut'ah? Nikahul mut'ah, nikahun li ajalin musamma au ghairi musamma. Nikah mut'ah, nikah yang tidak kekal. Nikah sekejap, berpakat, nikah untuk satu musim, satu bulan. Mut'ah itu untuk bersonok sahaja, tidak nak ambil tanggungjawab. Supaya kita nikah mut'ah itu nikah yang disebut tarikh. Dalam nikah mut'ah memang dia sebut apa, nikah untuk 3 bulan, untuk setahun. Malah dalam perbincangan nikah dalam mazhab Syafi'i ini, perbincangan nikah dalam mazhab Syafi'i, kalaulah berlaku nikah itu, dia kata aku nikahkan kamu dengan si fulan untuk 100 tahun akan datang. Dia pun saya terima dah nikah untuk 100 tahun akan datang. Umur dah 100 dah. Maka bila sebut ajal begitu, tempoh begitu, dipakai nikah itu, nikah mut'ah, nikah li ajal musamma, nikah berkaitan masa, walaupun panjang ke depan yang tak mungkin dia boleh hidup, tapi nikah itu nikah yang tidak sah. Kita agak straight sikit. Sebab tu pada kita ulang balik, nikah mut'ah, nikah yang tidak sah. Sebab tu tidak sebab dalam kitab Syafi'i dia kata nikah yang disyaratkan an-nikahu ilal abadi, nikah untuk sepanjang hayat.
Kalau disekat dengan masa, dengan walaupun sebulan 2 bulan, nikah nak sonok sekejap saja, kalau tidak bercerai, atau nikah bagi ajal masa mudah muayyanah, maka suatu kita masuk. Kalau berlaku nikah muta'ah, berlaku perceraian, kematian, isteri tidak boleh makan pusaka. Itu kita jelas. Itu dua. Yang ketiga, wala. Ini yang saya sebut tadi. Wala daripada segi bahasa Arab bermaksud hubungan kekeluargaan. Maksud wala di sini ialah pembebasan hamba. Wala pembebasan hamba. Ia adalah keistimewaan yang diperoleh oleh bekas pemilik hamba daripada hamba yang dibebaskan. Bekas pemilik hamba akan mewarisi pusaka sama ada bekas hamba lelaki-laki ataupun wanita. Bekas pemilik hamba ini dianggap sebagai asabah kerana diri sendiri al-asabah bin nafsi, itu istilah saya. Tapi tak timbul sekarang ni kan hamba sudah tidak ada. Dan kita pun tak terlibat dengan itu. Tapi yang pentingnya Islam letakkan dulu zaman semua umat Islam ada hamba. Kata Nabi pun ada hamba. Bila Nabi bebaskan, Abu Bakar ada hamba dibebaskan, semua hamba ada. Lebih banyaklah timbul hukum pada ketika itu. Itu di antaranya ialah pemilikan harta. Dan jangan lupa, bila Islam telah memerdekakan hamba dengan suatu sistem yang cukup unik, yang Amerika sendiri pun tidak berjaya nak bebaskan hamba sampai sekarang. Di Afrika itu masih subur perhambaan, buat macam mana pun tak habis. Islam tak sampai satu dekad. Dia nak supaya Nabi di Mekah saja, di Madinah saja, sebagian besar hamba bebas. Kaparat merdeka hamba, Pedia merdeka hamba. Ada peluang yang dapat dimerdekakan hamba, pahalanya besar. Sebab itu bila bebas hamba ramai, akhirnya hamba-hamba ini berkumpul membuat satu gerakan yang sihat. Mereka akhirnya menubuhkan sebuah kerajaan dipanggil Daulatul Mamalik. Mamalik itu asalnya adalah orang hamba. Dan golongan hamba ini juga yang telah berkumpul menjadi fuqaha, ahli-ahli fiqh yang cukup andal, mawali. Mereka berkhidmat dan beri sumbangan besar kepada tamadun Islam kerana mereka menghargai, kerana Islamlah mereka dapat mengecam makna kebebasan. Tanpa Islam nak harap sistem jahiliyah itu hamba sampai mampun, mati hidup balik pun tetap hamba juga. Islam memerintah sekejap saja mereka bebas. Okey, itu saya katakan bahawa kerana itu maka hukumnya ada dan ada bulan-bulan yang disebut tadi itu. Sekarang tak ada maka tak jadi masalah kepada kita. Rasulullah bersabda, wala adalah darah daging seumpama darah daging keturunan. Dia tasbih saja. Nabi bila Nabi sebutkan wala ini bagi orang yang ada hamba yang hidup di rumah mereka sebagai keturunan, sebagai anak mereka, makan, minum sendiri dan sebagainya. Dan akhirnya mereka dibebaskan oleh tuan dia. Maka kebebasan itu merupakan suatu nilai yang dirasai oleh seorang tuan dengan hamba dia yang hubungan mereka begitu mesra, begitu rapat selama ini macam darah daging dah, tiba mereka sanggup membebaskan. Atas itulah maka Islam bagi balik hak kepada dia. Kalau hamba yang dibebaskan itu ada harta, dia mati, maka harta balik semula kepada tuan dia, bekas tuan dia. Itu yang Nabi katakan dia macam keturunan. Walau bagaimanapun bekas hamba tidak mewarisi harta bekas tuannya. Itu yang saya faham. 4. Ini sebab-sebab terima pusaka. Jangan lupa sebab terima pusaka itu sebab keturunan, sebab pernikahan, sebab wala. Dan yang keempat ini sebab agama. Islam sama Islam. Kalau murtad
Habis. Kalau kafir, habis. Tidak boleh terima pusaka. Islam. Apabila seorang Muslim mati dan tidak mempunyai sesiapa yang mewarisinya berdasarkan sebab-sebab pewaris di atas, kerana peninggalannya hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal, itu kalau dia tak ada, kalau asasnya, kalau dia memang tidak ada waris, sebatang kara, banyaklah berlaku sebatang kara. Sebab itu dia mesti hartanya serah ke Baitul Mal. Jadi saya ingat sangat ni satu kes awal 80-an. Ada satu ingat seorang di Kuala Lumpur yang amat kaya, dia nama dia Dawa Haji. Dia asalnya orang India. Dia datang Kuala Lumpur, masa Kuala Lumpur masih berlumpur lagi, masih Kuala berlumpur lagi pada ketika itu. Dia beli tanah-tanah banyak di Kuala Lumpur tu, termasuk tanah yang Hotel Shangri-La sekarang tu, hotel apa lagi tu, Prince Court Hotel apa semua tu dia punya. Kayanya dalam awal puluhan. Sebab saya jumpa, dia nak jumpa dengan saya jumpa dengan dia. Harta dia ketika tu dah bilion. Waris tak ada. Dia diputuskan hubungan dia dengan keluarga dia dahulu, tak tahu mati ke tak mati, kira semua dia seorang kota dia berbilion-bilion ada. Tapi duduk di rumah di Selangor Mansion, bilik kecil begitu, rumah dia kursi pun tak ada. Surat khabar dikumpulkan, letak penyuruh tu, saya ikut tak surat khabar sebagai kursi. Dia akan bergaduh dengan kedai makan di bawah orang Malaysia dekat hari. Dia nak pergi beli nasi, dia minta beli nasi 50 sen saja. Tuan kedai kata tak 50 sen, RM1 minimum. Saya ingat aku tak habis, aku tak mau bazir, aku nak 50 sen saja. Bergaduh, duit bilion, tak pernah. Dia panggil saya itu kerana dia bercadang nak mewasiatkan harta dia, sebagian harta itu untuk dibuat charity, buat dia tahu saya ada bersifat apa semua. Tak apalah, yang ringkas. Ulang pergi 4-5 kali itu, banyak. Nampak sangat sayang nak keluarkan harta. Sampai gibap saya. Saya gibap. Tak lama kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Tak tahu tapi ke mana. Tapi saya dipahamkan kata ada sebahagiannya dapat kepada Baitul Mal, wilayah Allah Alam. Tapi saya cerita ni pasal orang yang bila ada harta banyak begitu, rugi dia tak wasiat pun rugi dia buat. Kalau dah sampai nak beli nasi RM1 pun berkira. Betul dia kaya, so dia pandai kumpul, dia tak pandai belanja. Tak apalah, tapi yang pentingnya sebab tu kita Islam meletakkan bahawa jangan disia-siakan harta yang begitu. Sekurang-kurangnya kalau dia dapat serahkan ataupun Baitul Mal, boleh ambil semua harta yang banyak ni, saya tahu banyak. Sekurang-kurangnya Baitul Mal boleh membelanjakan duit Baitul Mal itu kepada jalan Allah yang banyak. Beasiswa lah, bantuan fakir miskin lah, bantuan nak berkahwin lah, dan sebagainya. Kebaikan itu akan sampai juga kepada dia. Dapat. Tapi tidaklah sebaik jika dia sendiri memberi waktu dia hidup dahulu. Tapi ini dalam konteks ini memang disebut bila semua mati tak ada apa, maka Baitul Mal lah yang akan mewarisi. Sebab Nabi siapa? Nabi sebut man taraka kallan fa ilayya wa man taraka malan fa liwaratih wa ana warisu ma la warisala aqillahu wa arisuhu. Sesiapa yang mati meninggalkan keluarga, akulah yang akan mewakilinya. Sesiapa yang mati meninggalkan harta, ia adalah hak warisnya.
Aku adalah waris bagi sesiapa yang tiada waris. Akulah yang akan membayarkan dianya dan aku mewarisi harta. Ini saya sebut tadi. Di hadis ini jelas, kalau orang yang tidak ada waris, Nabi waris dia. Orang yang meninggalkan harta, ada waris, warislah dia memiliki harta. Kalau orang yang meninggalkan harta, tidak ada waris, Nabi kata, akulah yang akan mewarisi harta dia. Kerana kalau dia kena bayar diat, keluarga dia tak ada, dia bunuh orang, dia kena bayar diat, keluarga dia tak ada, siapa nak bayar? Aku, Nabi kata, akan bayar. Sebab itu maka dia berhak terima pusaka. Sememangnya dimaklumi, Nabi SAW tidak pernah mewarisi sebarang pusaka untuk dirinya sendiri. Kita tahu mengatakan Nabi sepanjang hidup dia tidak langsung, tidak pernah dia terima harta orang untuk dimiliki oleh dia. Malah Nabi kita wafat dalam keadaan tidak ada sebarang harta melainkan dia disebut-sebut selalu itu jubah, sempan, satu busur anak panah dengan anak panah, satu capal dan baju besi yang masih tergadai di tangan seorang Yahudi. Ulama menafsirkan hatta baju besi itu pun jika ditebus balik, dijual balik, cukup untuk menyelesaikan harta yang ada dengan penyelesaian jenazah. Jika nak bayar lah, nak bayar jenazah, termasuk bayar kain kafan dan sebagainya, dan bayar hutang yang tak ditebus lagi sebab dia gadai, maka dia ambil duit daripada Yahudi itu. So duit itu kira hutang, baju itu kira cakaran. So kalau ditebus balik, dijual baju dia, akan habis kesemuanya dengan tidak sedikit pun tinggal pusaka. Lalu bayangkan zaman Nabi itu umat Islam dah menguasai seluruh tanah Arab. Bani Mustalik, Bani Khaybar, Bani Nadir, Bani Quradah dah jatuh dah. Kekayaan dah sampai dah daripada luar negara, daripada Tabuk dah sampai dah, daripada Bahrain dah sampai dah kekayaan. Tapi Nabi tidak memiliki apa-apa. Malah satu daripada episod peperangan Khaybar dapat mengumpulkan harta yang banyak, kekayaan Bani Khaybar banyak. Nabi berikan, Nabi katakan, la uqsimanna hadhil amwal ilaikum jami'an. Aku akan bahagikan kesemua harta yang aku dapat kepada kamu kesemua sekali. Nabi bagi harta itu sampai habis, dia pun tak dapat, semua dah dapat. Tiba-tiba muncul seorang pejuang, seorang yang lambat balik. Aina mali ya Rasulullah, mana hawan aku wa Rasulullah. Dia tak ada lagi. Nabi kata, aku dah bagi dah semua harta, dah tak tinggal apa dah. Dia kata, aku nak hak aku. Kalau orang kesemua dapat, takkan aku tak dapat. Nabi kata, pergilah kamu ke kedai si fulan bin si fulan, ambillah apa keperluan kamu kepadanya, kamu beritahu kepada tuan kedai itu, Muhammad yang akan bayar kemudian. Mendengar begitu, Umar mencela. Ya Rasulullah, innaka la tamliku syai'an. Kamu sendiri pun tidak ada apa-apa pun ya Rasulullah. Mengapa mesti nak pergi berhutang pula? Kamu yang kena bayar. Dia lambat, dia lah tanggungjawab. Tak dapat, sudahlah. Mengapa mesti kamu berhutang dan dia berhutang kamu nak bayar? Bangun seorang sahabat lain.
Ya Rasulullah, suruh dia berhutang. Dia nak bayar bukan kamu, Allah akan bayar. Bergaduh antara sahabat. Ada yang tak mau. Akhirnya Nabi suruh pergi ambil juga, rumah terima. Saya bawa hadis nak mengatakan bahawa itu Rasulullah dalam kes pusaka itu dah tak jauh dengan Nabi nak wafat tu, langsung tidak kisah. Sebab jika dia kata dia terima tadi, akulah waris bagi orang yang tidak ada waris, akulah terima pusaka orang yang tidak ada waris, bukan maknanya Nabi nak ambil untuk diri dia. Kalau dia ambil, diberi di Baitul Mal. Baitul Mal akan berfungsi sebagai wali, penjaga kepada orang yang tidak ada penjaga. Itu yang saya sebut mengatakan orang yang mati tadi ini ada orang yang akan sememangnya dimaklumi. Misalnya tidak pernah mewarisi sebagian pusaka untuk dirinya sendiri, sebaliknya baginda membelanjakan harta ini untuk kepentingan umat Islam. Umat Islam mewarisi harta si mati sebagaimana asabah yang diwarisi pusaka si mati. Dengan ini pemerintah hendaklah menyerahkan harta si mati yang tiada pewaris kepada Baitul Mal, ataupun memberikannya kepada siapa yang dikehendaki berdasarkan kenyataan di atas. Baitul Mal hendaklah didahulukan daripada rad dan ta'zawil arahan dan karabat. Maksudnya kalau berlaku kematian, tidak ada waris, beri keutamaan kepada Baitul Mal. Tapi dengan syarat, ni Baitul Mal ni pun kita akan jumpa menjadi komen daripada penulis ini. Baitul Mal yang sepatut boleh menerima harta pusaka orang Islam yang tidak ada waris, ialah Baitul Mal yang lengkap, berfungsi sebagai Baitul Mal yang sungguh-sungguh hidup. Bukan Baitul Mal hanya terima tapi tidak belanja. Banyak harta-harta wakaf yang diwakafkan kepada jabatan agama, saya tak sebut di mana, sudah faham, terbiar begitu, tidak didevelop, malah tak tahu pun, tak didevelop. Orang minta apa dia tak bagi, kita minta nak gunakan dia tak bagi, dia pun tak pakai. Sebab itu dalam ulama-ulama yang menerang kitab ni, dia sampai ke peringkat jangan bagi kepada Baitul Mal. Kita jumpa kejap lagi. Okey, pandangan para ulama mutaakhir mazhab Syafi'i tentang Baitul Mal. Ini serius bila ditulis macam ini dan sebagainya. Sepatutnya menjadi bahan untuk dipikir secara serius. Bagaimana memperbaiki satu sektor penting dalam masyarakat Islam, iaitu Baitul Mal. Apa dia? Para ulama mutaakhir mazhab Syafi'i mengeluarkan fatwa tidak perlu menyerahkan harta pusaka kepada Baitul Mal. Senang pun dengar. Kerana syarat Baitul Mal boleh mewarisi harta pusaka ialah diurus tadbir dengan baik. Maksud diurus tadbir dengan baik ialah harta pusaka dibelanjakan menurut yang dibenarkan syarak. Kalau tidak ada urus tadbir tidak baik, mereka tidak urus mengikut syarak, simpan saja dan sebagainya, tak ada aktiviti, tak ada benar. Lah, saya terlibat satu kes. Cerita ni ada pengajaran. Ada suatu keluarga di Mekah nak jual tanah dia, tapi dia jual pun dia pun fikir kebaikan. Dia nak jual tanah dia dengan syarat orang yang beli tanah itu hendaklah mewakafkan kepada masjid. Yang hang tak nak wakaf, dia nak cakap orang yang boleh beli harta tanah dia itu bila orang tak nak buat wakaf. Tak apalah, kata biar saya belilah. Okey, beli. Saya beli, saksi dia adalah mufti boleh, dengan menteri besar boleh. Mufti dengan menteri besar boleh. Soal ada, geran ada, selesai semua beli balik pergi, saya serahkan Jabatan Pusat. Pergi kat Baitul Mal, serah ini, tolong proseskan pindah-pindah dan sebagainya. Sebab ini saya beli
atas syarat orang yang nak jual itu nak jadikan wakaf, dan saya wakaf kepada masjid, nama masjid sekian-sekian. Okey, saya balik bangun ni, pergi tanya apa jadi dengan wakaf saya tu. Wakaf mana? Nama semua tak ada rekod. Mana geran? Geran Ustaz bagi kat kita kan? La haula wala quwwata. Geran hilang. Sampai sekarang ini tidak dipindah milik. Nama masjid, nama tuan punya tanah itu, nama saya pun tak ada. Dan kalau matilah saya, akan matilah, akhir mati. Siapa nak tahu yang tu tanah siapa? Dan kalau matilah orang yang jual tu, dia mati, anak-anak dia tak tahu pula. So akan balik semula kepada anggota pusaka. Dan dia setelah diri anggota wakaf. Saya cerita, dia nak apa kata, itu Baitul Mal. Di negeri tanah tumpah darahku. Sampai sekarang belum lagi berpindah. Inilah. Seperti saya kata yang nak pegang besar Musafal Khair Fual Muka ini berani mengatakan bahawa kalau ada betul tak teratur, dia jangan bagi. Ada kata pusaka jangan bagi kepada asabah, kepada keluarga dekatnya. Yang saya bagi contoh, saya pergi, saya marah. Ustaz apa bagi peluang kepada kami siasat boleh? Lah, siasat apa? Memang ada bukti nyata. Saya kata macam Ustaz masih ada, bukti masih ada. Saya tanya dia, tak boleh transfer kepada jabatan agama. Oh, kes ni baru saja. Baru berapa hari? Baru 9 tahun. 11 tahun. Jadi itu saya kata cakap macam ni, banyak benda yang nak kena buat. Saya nak kata sekarang pula ada dasar yang jelas. Ada orang yang benar-benar boleh buat kerja. Kumpulkan ke semua harta-harta wakaf di Malaysia semua, letakkan di bawah satu yayasan wakaf kebangsaan yang orang itu beramanah untuk developkan ke semua tanah ini, cari balik, develop balik, buat apa semua sekali. Banyak mana ada Selangor, banyak mana ada di Pulau Pinang, banyak mana ada. So kita akan dapat satu aset yang cukup besar, urus tadbir yang cukup hebat untuk kepentingan dan kebaikan ummah. Dia buat macam-macam projek bagai. Dia sekarang semua kita mesti kata, kita bagi pun dia tak ambil hal pun, dia pun tak tahu pun, akhirnya geran kita pun hilang dan sebagainya. Jadi berapa banyak dari orang telah wakaf dah, kerana tidak pindah, maka orang tu mati, wakaf dituntut balik. Wakaf dituntut balik. Dia tak dikata apa. Apa yang terlepas. Itu yang saya kata, bila komen daripada orang besar, dia tak teratur macam tu, memang tak payah bagi. Hatta sampai kepada zakat pun orang persoalkan. Ini zakat itu tak teratur, macam besar Selangor dapat pungut zakat 200 juta lebih, wilayah 200 sampai 300 juta. 200 juta banyak. Tapi nampakkah apa balas kepada masyarakat, kesan lonjakan kepada golongan fakir miskin? Apa benda yang dibagi balik, uang itu dibuat apa dan sebagainya, lambang mercu kebaikan ummah dan sebagainya. Setahun 200 juta, kalau dah 5 tahun, kalau 10 tahun, berapa bilion duit lebih pun. Ialah tu yang saya balik kepada yang tercatat dalam inilah yang patut menjadi pembuka
bicara pihak-pihak yang berwajib ini, termasuk ahli fikir, buat sesuatu yang berguna kepada Islam, kepada ummah, daripada aset yang begitu besar. Banyak. Malah kalau diperkemaskan sektor ini dan kempen dilakukan untuk umat Islam yang ada harta banyak ataupun yang ada harta yang tanpa waris, biar mereka mewasiatkan 1/3 harta mereka selepas mereka mati diserahkan kepada Baitul Mal. Yang ada anak tapi dia harta banyak, dia lah orang ada beratus juta anak, takkan habis makan dan sebagainya. Kalau banyak orang yang buat demikian, banyak orang akan buat demikian dengan syarat Baitul Mal berfungsi. Baitul Mal menjadi lambang yang dibanggakan, kehebatan projek dia, kebaikan dia, syariat sebagainya. Kalau semua orang buat demikian, so kita ada aset yang begitu besar untuk menjaga kepentingan ummah, yang nama ada aset Baitul Mal. Tadi harta tanpa waris satu, harta yang diwasiatkan satu, yang lain zakat besar. Tapi kerana tak tahu, saya nak cakap lebih daripada itu tak boleh dah. Malangnya Baitul Mal kini tidak tersusun dan tiada harapan untuk disusun. Kau bukan tahu ni. Malangnya Baitul Mal kini tidak tersusun dan tiada harapan untuk disusun dengan baik. Kerana ini mungkin berterusan sehingga Nabi Isa itu pun akan kelar. Dia dah putus asa dah ni. Dia jimat betul dah. Dah tak dapat itu. Tapi itu saya sebut ni dengan harapan soalan ini sampai kena fikir. Dan boleh dibuat sebenarnya kalau kesedaran boleh. Baik kita meminta tengok buat boleh tak boleh. Okey. Oleh itu mereka berpendapat harta pusaka ini perlu dikembalikan kepada penerima secara part ashabul furud, balik semula kepada orang yang berhak menerima tadi. Dihabiskan ke semua dengan tidak dibagi. Ada nak diberikan yang baki, yang asabah, nak diberikan kepada Baitul Mal, jangan bagi. Kita bagikan balik kepada ashabul furud, orang yang mendapat daripada Allah dengan menambahkan kepada mereka yang bukan suami isteri. Sekiranya tiada penerima secara par, maka serahkan kepada kaum kerabat, Dawul Arham. Dawul Arham ni kaum kerabat yang tidak boleh makan pusaka. Macamnya anak pak saudara, cucu saudara, dia Dawul Arham tapi tak boleh makan pusaka sebab berlaku hijab, berlaku halangan. Mereka boleh dapat. Pasal apa? Hak yang patut diberi kepada Baitul Mal jangan bagi kata dia. Dia kata, bukan saya kata. Berilah kepada ashabul furud ini untuk Dawul Arham. Dengan ini kebanyakan ulama masa kini tidak menyebut Baitul Mal sebagai pewaris pusaka. Ulama-ulama mutaakhir, khasnya Matan Syatibi dan Ar-Rahbiyah, Imam Abdullah bin Muhammad dan sebagainya, mereka tulis kitab faraid, tulis pembagian pusaka, dan kitab mereka langsung mereka tidak sebut Baitul Mal. Ini contohnya. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar-Rahbi. Ar-Rahbi ini seorang yang membuat syair-syair Arab yang mengumpulkan semua hukum-hukum pusaka dibuat dalam bentuk syair. Itu Matan Habib yang lebih terkenal dengan ilmu Mutubah Tinggi, menyebut dalam bait syairnya yang dinamakan Ar-Habiyah, yang bermakna sebab mewarisi pusaka manusia ada 3. Semua yang ada sebab ini akan mewarisi pusaka, iaitu pernikahan, wala dan keturunan. Tiada yang lain selain 3 sebab ini. Baitul Mal, sorry, no way. Sebenarnya semua hukum pusaka kita ni dibaskan kepada Matan Rahbiyah ni. Sebelum nama menulis nama, dia bagi itu karena sebab jelas.
selagi tak tersusun, selagi tidak baik, maka jangan dibagi. Itu kata dia. Itu halangan pusaka. Ini senang kita bilang. Pusaka yang seorang itu berhak menerima dia, apa dia halangan dia, apa yang daripada boleh menjadikan dia tidak boleh. Asalnya boleh, tapi akhir tak boleh. Mengapa? Ada halangan. Apa ada halangan? Satu, segala bentuk perhambaan. Kalau seorang jadi hamba, maka dengan sendirinya tidak terima pusaka. Berlaku peperangan, kalaulah berlaku, dia askar, lepas itu dia ditawan, jadi hamba kepada orang yang menang. Bila dia berlaku perhambaan saja, maka hamba tidak boleh terima pusaka. Logiknya dia terima pusaka. Pokoknya hamba, dia kerja apa pun, hasilnya diambil oleh Tuhan dia. Hamba tidak memiliki apa-apa pun, hanya bekerja untuk makan saja. Ada harta, itu hak kepunyaan Tuhan dia. Sebab jika dia dapat pusaka pun, apa gunanya? Dapat Tuhan dia akan ambil balik. Sebab dia dipanggilkan hamba, maka tak boleh satu. Yang kedua, bunuh. Kalau berlaku pembunuhan saja, contoh dia, anak duk tunggu nak ambil kata pusaka bapak ni, banyak tak mati-mati orang tua tu. Dia racunnya orang tua tu. Dia misal orang tak berlaku. Alhamdulillah. Tapi berlaku. So apa yang cucu bunuh datuk, anak bunuh bapak, itu berlaku. Okey, kalau berlaku ini berlaku pembunuhan saja, yang membunuh itu diharamkan menerima pusaka. Kaedah pekahnya, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Sesiapa yang mempercepatkan satu proses yang tak sepatutnya, nak tunggu ibu bapa mati itu lambat sangat, dia percepatkan dibunuh, uqiba, dia dihukum bihirmanihi, diharam daripada menerima pusaka. Sebab itu maka fahamlah, itu hadis Nabi, laisa lil qatil syai', orang yang bunuh apa pun tidak akan dapat pahala. Dua. Yang ketiga, perbezaan agama. Terima. Satu keluarga, seorang murtad. Ini yang contoh murtad, semakin hari semakin nyata, makin banyak kes murtad yang timbul dah kata ribu, kata semua, yang kes ada gereja ada yang jadi isu. Okay. Berlaku murtad saja jika sabit, maka dia tidak mendapat pusaka. La yarisul muslim al-kafir wal-kafir al-muslim. Kaedah dan hadis Nabi. Seorang muslim tidak boleh mewarisi pusaka orang kafir, dan seorang kafir tidak boleh mewarisi pusaka seorang muslim. Sampai yang akhir sekali itu Ar-Rahabi tadi, ulama Ar-Rahabi tadi menyebutkan dalam syair dia katakan yang bermaksud seorang itu dilarang mewarisi pusaka kerana tiga sebab berikut: hamba, pembunuhan, dan perbezaan agama. Hendaklah kamu faham kerana syak berbeza daripada yakin. Maksud dia bahawa bila seorang itu telah berlaku perhambaan, itu pasti dah agama melarang hamba mewarisi harta. Yang keduanya, bila berlaku yang disebutkan sebagai pembunuhan, maka hukumlah dia dengan hukuman dunia dahulu sebelum hukuman akhirat. Hukuman akhirat, man qatalaha faka'annama qatalan nasa jami'a. Sesiapa yang membunuh satu jiwa, bunuh dengan tidak sebablah, bunuh kerana marah dan sebagainya, dia seolah-olah telah membunuh semua manusia. Sedosa kalau dia bunuh semua manusia, sama dengan bunuh seorang manusia. Dan kalau macam orang lontarkan sebiji bom, macam berlaku di Hiroshima, di Nagasaki, jatuh sebiji bom, 100,000 orang mati, dengar teruk, bunuh seorang pun. Quran kata faka'annama qatalan nasa jami'a. Jangan kata bunuh orang yang tu
Hatta bunuh anak dalam perut itu dah campak anak kat kemarin kan. Boleh tu. Beranak ditinggal kau apa? Beranak campak anak keluar. Bumi tu bawah. Dan berapa ramai yang bunuh anak. Walaupun anak seorang itu, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Akan ditanya di akhirat, yang bunuh anak itu apa dosa dia? Membunuh walaupun kecil, walaupun dalam perut lagi itu, dia hukum dia pakai nama qatalan nas jami'a. Quran sebutkan dia khalidan finnar, dia kekal dalam neraka. Seperti bila mari sini kan, kalau orang dah kekal dalam neraka begitu, bunuh bapa dan sebagainya pula, dunia pun dia dapat hukuman, iaitu dia tidak dapat sebab tak pusaka. Demikianlah kita selesai bab pada malam ini. Alhamdulillah. Kita akan sambung nanti insyaAllah lagi 2 minggu bab yang seterusnya. Ada satu dua soalan mungkin dapat saya tolong. Mengikut kitab yang kita baca sekarang ini, penentuan nasab itu ada 3. Maksudnya seperti penyaksian dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kaedah DNA? DNA satu daripada pembuktian. Kalau sudah diyakini dia merupakan satu kaedah pembuktian kerana keturunan, memang DNA boleh dijadikan sebagai sebab untuk membuktikan keturunan orang itu betul. Tadilah anak. Tapi ada yang kedua jangan lupa. Bukan DNA mengesahkan mani keturunan dia, tapi jika berlaku pernikahan tidak sah, walaupun sah keturunan dia, tapi nikahnya tidak sah, tidak sabit, anak itu dipanggil anak tidak sah taraf, maka tidak boleh juga dibagi cakap beredar. Cuma kalau nikah itu sah, anak diragui, DNA boleh membantu lah, boleh insyaAllah. Jadi kebiasaan bagi jamaah haji apabila hendak turun keluar daripada rumah dia untuk menunaikan ibadah haji, ada kadang-kadangnya di laut dia terbang sebelum banyakkan di azan dan dulu apakah itu dibolehkan dan sebagainya. Okey, azan tidak disyariatkan semata-mata untuk bersembahyang. Azan disyariatkan tidak semata-mata untuk memanggil orang bersembahyang. Azan disyariatkan juga kepada anak yang baru lahir tidak sembahyang. Dan waktu askar Islam nak keluar berperang, mereka diiringi dengan suara azan untuk menambahkan semangat mereka. Yang ketiga, dalam masa puasa sendiri pun ada azan yang dikumandangkan dan ada Allah Akbar yang dikumandangkan, yang juga merupakan sebahagian daripada itu. Maka bolehlah diamalkan demikian. Macam tabung haji, bukan saja kita di kampung, kita di kampung pun azan dah. Nak keluar di kampung pun azan boleh. Tabung haji bila orang semua kumpul di ruangan menunggu, bila mula panggilan masuk nak keluar turun pergi ke kaedah bas, maka dilakukan azan. Memang tidak ada masalah dan boleh dibuat demikian. Ada suratul hadid, segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Maha berkata, bolehkah dikutipkan sedikit keberkatan Injil seperti ini? Okey, memang zikrullah yang disyariatkan di mana-mana pun. Tasbih Allah Ta'ala pun bukan sahaja manusia yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah ayat jelas, tusabbihu lahu samawati sab wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Langit yang 7 bertala
senantiasa bertasbih kepada Allah. Wa man fihim, semua makhluk-makhluk yang berada di bawah kolong langit ini bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in, sesungguhnya kata Allah, tiap-tiap sesuatu makhluk dalam hidup ini bertasbih kepada Allah. Cuma kamu sahaja yang tidak faham tasbih mereka. Maknanya boleh dibuat dengan berbagai cara, berbagai ragam, berbagai suara yang merujuk juga tadi kepada takbir tadi, kepada azan tadi, itu boleh dibuat demikian, dan tasbih pun demikian. Bagaimana dengan harta si mati digunakan untuk diupah haji dan umrah? Haji dan umrah itu hutang kepada Allah. Sebab itu maka dia masuk dalam kewajipan yang pertama tadi, bayar hutang dahulu. Hutang ada dua, hutang kepada manusia, hutang kepada Allah. Nabi sebut kepada seorang perempuan, dia kata, padainullah ahaq wa antuhta, hutang mak kamu dengan Allah itulah yang lebih aula kamu tunai. Si mati tadi ini dia tak pergi mau haji lagi, dia hutang. Hajilah, umrah tu masuklah haji tu. Maka ambil daripada harta dia, bayar upah haji dahulu. Sebab dia hutang. Mana satu yang harta hamba yang menjadi tuan? Harta hamba yang menjadi tuan pada hamba itu, atau orang yang membayar sejumlah uang untuk menebus hamba itu daripada tuannya. Okey, saya tak sebut yang tadi itu. Hamba yang tidak boleh menerima hutang adalah hamba yang benar-benar hamba, bukan hamba mukatab ataupun hamba muba'ad. Hamba yang sebenar-benar hamba yang tidak ada ruang untuk dia bebaskan diri dia. Lain dengan hamba mukatab. Hamba mukatab ini hamba yang diberi hak kepada dia, kamu cari duit sebanyak 10,000 ataupun 100,000, beri kepada aku bebas kamu. Kalau hamba yang macam itu tu, dia boleh terima zakat, boleh terima duit, boleh terima busan, sebab boleh membebaskan dia daripada perhambaan. Yang tak boleh terima tadi itu ialah hamba yang benar-benar hamba, yang tidak ada peluang untuk memerdekakan hamba. Bagaimanakah harta peninggalan arwah bapa saya? Belum lagi dibahagikan, tetapi hasil dari jumlah jualan perniagaan digunakan oleh ibu dan adik yang bongsu. Bolehkah ia digunakan? Terima kasih. Yang ni yang di atas benda yang saya biar takut sangat timbul masalah dalam masyarakat, sangat timbul mak dengan anak jadi masalah. Okey, saya sebut dahulu, seboleh-bolehnya syarak meminta supaya harta pusaka dibahagikan secepat yang mungkin. Pasal tidak mudah dibahagi selagi tak ambil kuasa. Ambil kuasa daripada pejabat membagi bakal kecil nak macam nak beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi yang penting terus mati diusahakan. Pasal sebab orang yang akan terima pusaka ini ada orang yang perlu. Bila dia perlu, abang yang sulung tidak perlu, mungkin yang pegang kuasa itu dia tak perlu, dia melambat-lambatkan, maka ada hukum matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang boleh menyelesaikan, orang yang kaya yang boleh bayar hutang cepat, sengaja tak mau bayar. Orang yang boleh bagi harta pusaka dengan cepat boleh, tapi sengaja tak buat, zulmun, dia sudah melakukan satu kezaliman. Orang yang zalim ini yahillu irduhu wa uqubah, dia boleh didenda dan diseksa uqubah. Sebab itu kena bahagi cepat. Dikatakan juga yang tadi itu, saya harapkan bahawa pakat reda lah, sementara menunggu tarikh untuk dibahagikan, reda. Kalau dah hasil daripada pusaka ini
nak diberi ke mana, diputuskan dalam waris. Ada kadang-kadang mesti diputuskan, tak apalah, cik yang ni kita bagi adik bungsu, bagi orang tak ada kerja, bagi orang yang kurang ada. Tak diputuskan, jangan seorang buat keputusan. Nanti ada yang tak puas hati pula, itu masalah. Tak puas hati sahaja, syaitan akan masuk. Dia api-apikan tukang kipas. Dia berlaku kipas ni, anak dengan mak akan masalah. Sebab tu saya nak sangat dan selesai dengan baik, berpakat dengan cara dipanggilkan tanazul. Tanazul, orang yang boleh tarik diri daripada terima pesaka, bagus. Dia tanazul. Saya tak mau ambil, pakat bagilah. Macam saya tak ada. Ataupun hak saya diberi kepada si bulan, atau hak saya dibahagi balik kepada semua orang, tak mau lain, saya tak mau ambil. Itu tanazul. Ada yang kedua, yang tak mau tanazul, hasil buat sementara nak dibahagikan harta ini, hasilnya nak dibuat macam mana? Dibahagi kepada kita. Kena buat keputusan begitu. Sampailah kepada saat boleh dibahagikan pusaka ikut syarak, maka bahagilah dengan cara yang baik. Saya pernah terbaca satu artikel Mastika yang ceritakan tentang seorang bapa yang tidak melaksanakan perintah Allah, seperti tidak salat, berjudi dan lain-lain. Akan tetapi apabila dia meninggal dunia, dia menyuruh anak-anaknya mengheretnya ke kubur. Adakah si anak berdosa melaksanakannya walaupun orang ramai tidak mampu untuk mengangkat jenazah? Apa pendapat Ustaz? Bahasa yang digunakan itu kadang tu bahasa kiasan. Kalau hampa tak boleh usung aku pun, hampa terajang aku masuklah dalam kubur tu, itu bahasa marah. Bukan, jangan ikut demikian. Orang yang telah mati, dia habis kewajipan syarak ke atas dia. Orang hidup yang ada kewajipan syarak. Apa ada kewajipan syarak orang yang hidup? Orang yang mati itu wajib dilaksanakan 4 perkara. Wajib dilaksanakan 4 perkara. Wajib dilaksanakan segera 4 perkara. 1, cepat-cepat mandi dia. Yang kedua, kapan dia. Yang ketiga, sembahyang dia. Keempat, tanam dia. Buat macam mana? Buat seelok yang mungkin. Apa yang masa dia hidup tak boleh kita buat, jangan dibuat masa dia mati. Jangan diseksa dia, jangan dibedah dia kalau boleh. Kalau terpaksa, kena boleh bedah lah. Jangan dikorek mata dia masa dia hidup, mati dia jangan korek. Jangan dipatahkan tangan dia, maka jangan dipatah. Dia wasiat macam mana pun, kalau dia wasiat, jangan dimandikan aku mati. Eloklah ikut wasiat dia. Jangan mandi sebab dia wasiat jangan mandi dia. Dia dah habis dah. Kita buat apa yang syarak suruh. Yang tadi itu syarak tak suruh heret dia ke kubur. Sebab heret itu orang hidup pun dia sakit, dia marah. Maka jangan ikut dia. Sebab itu apa sahaja wasiat yang berlawanan hukum syarak, dia adalah null and void. Jadi kalau dia dah wasiatkan aku mati, jangan siapa pun sembahyang. Bagus kawan tu. Nak ikut dia. Aku mati, jangan pergi tanamiku. Campak dalam laut. Usama bin Laden. Dah, tak boleh. Maka yang tadi itu, maka tidak boleh dibuat demikian. Dia itu dipanggil, dia nak lepas gerak, maka kenapa Allahu a'lam. Tapi kesemuanya tidak diharuskan oleh syarat berbuat demikian. Buatlah yang terbaik kepada. Sekian dulu, mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya minta lalu. Lepas kita selesai sembahyang nanti itu, saya minta kita tidak bersalam macam biasa. Tenaga saya habis banyak bila bersalam itu lepas cakap 2 jam ni. Di Darusshibab pun kita dah semalam kita dah minta supaya tidak bersalam. Kalau kesian dekat saya lah, kalau nak bersalam juga boleh, tapi saya penat sikit. Sebab saya minta kita tidak bersalam, cukup dengan saya salam, sudah jawab salam saya, tu salam ke semua.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.